Dalam buku Datuk ni diceritakan juga bahawa Datuk ni punya peran hati. Dia ni cepat menghafal dan dia mewarisi apa ni ilmu dari pakciknya sendiri Haji Nur, gurunya, guru mengaji. Dan satu juga diceritakan dalam buku tersebut bagaimana Datuk ni kuat belajar sampai tengah malam. Kalau dulu-dulu ni tidak ada elektrik, zaman tiada elektrik, dia ada dua pilihan. Satu bulan mengambang dan satu lagi pelita minyak tanah. Jadi bila bulan mengambang ni kita kaitkan dengan Pontianak lah kan. Tapi sebenarnya kalau pakai pelita tanah tu lagi nampak Pontianak atau kita panggil kokok. Peristiwa Datuk bangun pagi Datuk. Sebenarnya itulah, daripada kecil lagi saya memang diajar oleh arwah ayah saya um, untuk membaca. Kalau kami tak baca mukadam, kami kena rotan malam-malam. Jadi saya memang dari kecil lagi, bukan saya nak puji diri saya lah. Inilah kesan latihan ibu bapa ini. Saya tetap hari Jumaat, kalau saya di Maktab Sabah itu, saya akan angkut buku daripada library. Sampai 10 buku saya pinjam daripada perpustakaan Maktab Sabah itu, kalau hari Jumaat. Pasal saya tahu Sabtu Ahad ini masa untuk saya membaca buku. Jadi saya akan pinjam sampai 10 buku. Novel apa-apa buku. Saya suka baca waktu saya di Maktab Sabah itu. Angkat buku, jadi Sabtu Ahad saya akan habiskan buku tu, baca. Ini saya my cara hidup saya dalam dulu disebabkan oleh itulah, mungkin arwah bapa saya very strict. Dia mau saya baca walaupun memang dalam keadaan kami susah, tapi dia suruh kami suka membaca. Jadi dia jadi satu bahagian daripada kehidupan saya lah baca buku. Ya. Bukan saya nak puji saya sendiri, tapi itulah upbringing saya. Waktu kecil saya ingat saya ni memang angkut buku tetap hari Jumaat, bawa balik hari Isnin baru kembalikan di perpustakaan, ya. Ya.